Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menerangkan pematuhan dalaman dan polisi syarikat. Apa itu pematuhan dalaman? Pematuhan dalaman ialah proses memastikan operasi organisasi mematuhi peraturan dalaman. Peraturan dalaman ni contohnya macam kedatangan tempat kerja, apa ni, uh, pembayaran gaji, etika, keselamatan, ya. Kemudian dasar syarikat. Dasar syarikat ni mestilah nak dapat keuntungan. Apa dasar dia? Jual servis paling banyak ke, dan servis yang dihasilkan berkualiti, ya. Dan undang-undang berkaitan. Ini bukan saja aktiviti syarikat adalah bersangkut paut dengan undang-undang undang-undang yang berkaitan, contohnya kalau nak buka syarikat kena mematuhi SSM. Okey. Kemudian jenis peraturan dalam sebuah syarikat terdapat beberapa jenis peraturan, iaitu dalaman dan luaran bergantung pada sektor dan saiz lokasi operation. Okey, dan ada berkaitan lah. Kemudian fokus kepada kawalan dalaman supaya syarikat dapat mengawal aktivitinya supaya tidak tersasar dan mengikut peraturan serta mendapat keuntungan dan juga uh, tidak melanggar undang-undang, dan juga kerja yang dilakukan juga berkualiti. Okey. Prosedur organisasi. Prosedur organisasi ni ialah apa saja prosedur yang memastikan kerja yang dilakukan pada masa yang munasabah. Kemudian arahan adalah mengikut daripada atas ke bawah. Kemudian SOP yang berkaitan dengan kerja-kerja kebaikan ataupun penyelenggaraan. Okey, dan bermacam-macam prosedur organisasi lah untuk memastikan yang syarikat berjalan lancar, kemudian mendapat keuntungan yang banyak. Dan yang ketiga ialah pengesahan risiko kepada ketidakpatuhan. Jadi tujuan dia fokus untuk pencegahan risiko, jadi untuk melihat supaya segala aktiviti yang dijalankan tidak mengalami risiko kemalangan, dan juga bagi mengelakkan ketidakpatuhan dalam aktiviti kerja-kerja pembaikan. Contohnya mekanik tak pakai kasut safety boot. Jadi ini adalah merupakan satu risiko kemalangan sekiranya terjatuh barang keras ke kaki mekanik. Tak pakai safety boot boleh menyebabkan kecederaan, dan pada masa yang sama tidak memakai safety boot bermaksud ketidakpatuhan pada undang-undang bengkel lah yang telah ditetapkan. Okay. Tujuan pematuhan dalaman ialah menjamin integriti operasi supaya operasi syarikat berada dalam integriti yang tinggi. Integriti ni maksudnya adalah amanah dari segi masanya tidak melerit, kemudian kaki tangan datang kerja pada waktu yang ditetapkan, tidak berlaku pecah amanah, tidak kerja sambil lewa. Jadi integriti ni banyak,
dan salah satunya tidak pecah amanah lah, tidak terlibat dalam rasuah. Okey. Melindungi syarikat daripada risiko dan undang-undang. Jadi setiap apa saja pematuhan dalaman dibuat adalah memastikan syarikat mestilah aktivitinya tidak melanggar undang-undang dan juga tidak uh, apa tidak dan juga memastikan tidak mudah berlakunya kemalangan. Contoh uh, apa ni Akta JKKP adalah merupakan satu undang-undang yang menetapkan bahawa pekerja-pekerja mekanik memakai pakaian keselamatan. Contohnya safety boot, takun Google semasa melakukan kerja-kerja pembaikan. Ini mengurangkan risiko daripada kemalangan dan juga memastikan yang undang-undang dipatuhi mengikut kehendak JKKP, Jabatan uh, Jabatan Kesihatan dan Pekerjaan Kebangsaan. Okay. Menyokong tadbir urus korporat. Dengan adanya pematuhan dalaman ini, operasi syarikat dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan supaya tadbir urus korporat dapat dilakukan dengan berkualiti dan lancar serta mendapat keuntungan. Menjaga kepentingan pekerja, pelanggan dan pemegang taruh. Menjaga kepentingan pekerja bererti pekerja ini dilindungi dari segi uh, menjaga kepentingan pekerja dan pelanggan dan pemegang taruh. Pekerja memastikan menjaga kepentingan pekerja sama ada daripada segi kebajikan dia, kedatangan dia, gaji dia, insurans dia. Pelanggan memastikan pelanggan berpuas hatilah dengan perkhidmatan diberi yang memuaskan serta harga pun berpatutan. Kemudian pemegang taruh ni sama ada pelabur ataupun orang-orang yang berkepentingan di dalam syarikat tersebut bagi memastikan bahawa syarikat dapat keuntungan daripada hasil perniagaan kenderaan dia lah, sama ada jual kenderaan ataupun baiki kenderaan lah. Based on baiki kenderaan lah. Jenis pematuhan dalaman polisi syarikat. Polisi ini adalah ketetapan yang dilakukan, yang dibuat oleh syarikat. Ada macam-macam polisi lah. Polisi nanti kita akan bincang nanti polisi. Kemudian manual prosedur kerja. Manual prosedur kerja ni ialah untuk memastikan kerja dilakukan mengikut prosedur dan tidak melanggar prosedur. Contoh apa ni servis break siap dalam masa setengah jam, dibuat 1 jam. Ataupun ataupun buat kerja sambil lewat ataupun tak mengikut step by step yang telah ditetapkan. Okey. Kod etika pekerja maksudnya keadaan pekerja tersebut mempunyai etika yang baik, tidak konten kerja, masuk kerja, kemudian masuk kerja, lepas tu kerja pada waktunya, tidak mengonteng, tidak mengulat, kerja dengan berkualiti, kerja disiapkan dengan cepat. Okay. Manual keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Manual keselamatan dan pekerjaan ini adalah manual ataupun panduan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja dan orang sekelilingnya lah. Jadi manual ini berkaitan dengan keselamatan yang bahaya-bahaya yang dihadapi supaya dapat ditangani dan mengikut prosedur serta kesihatan
Kesihatan yang yang dibuat oleh pekerja supaya kesihatan dan pekerja adalah baik. Polisi syarikat. Definisi dia ialah garis panduan atau peraturan atau prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran operasi, pematuhan undang-undang dan perlindungan pekerja dan pelanggan. Itulah tujuan polisi diadakan supaya operasi syarikat berjalan dengan lancar. Kemudian operasi yang dijalankan itu adalah tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, tak boleh buang minyak enjin ke dalam longkang. Dia kena letak dalam takung, dalam drum. Kemudian bila cukup penuh, panggil orang untuk ambil, untuk lepaslah. Panggil syarikat yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar untuk melepaskan minyak tersebut. Perlindungan pekerja dan pelanggan maksudnya ada kerja dilindungi dengan pakaian keselamatan, Google, kemudian cara bekerja sebenar pelanggan mestilah berada di kawasan yang selamat semasa kerja-kerja, perbaikan kenderaan dilakukan bagi mengelakkan kemalangan. Okey. Polisi berbeza mengikut saiz syarikat. Okey, semakin besar syarikat tu semakin banyaklah polisi dia. Semakin kecil syarikat tu semakin sikitlah polisi dia. Okey. Jenis perniagaan. Jenis perniagaan ni apa saja yang menyebabkan polisi keuntungan. Dalam perniagaan tu mesti ada keuntungan, termasuk keuntungan tu biasalah. Cuma yang memastikan yang bahawa bila jenis perniagaan tu apa. Kalau jual kereta, pastikan kenderaan dijual pada target dia. Kalau baiki kereta, berapa dalam sehari boleh baiki. Dan berapa jarak untuk disiapkan. Budaya kerja. Budaya kerja ni memastikan yang setengah, kalau macam contohnya budaya kerja macam banyak kawasan Muslim dengan pakai pakaian yang kemahalan dan tidak menjuluk mata. Dia ada budaya kerja lah. Budaya kerja salah satu tu lah, banyak lagi. Cepat buat kerja, kerja yang berkualiti, sistematik. Okey. Contoh polisi syarikat. Ini adalah polisi syarikat yang dipaparkan ialah pasal kualiti. Polisi kualiti syarikat ABC. Okey, input polisi ialah komitmen terhadap kualiti dan pematuhan. Dia ada dia punya tu lah dalam realisasikan dia punya ni apa ni, polisi syarikat ni seluruh anggota memandang tinggi ke atas kualiti produk dan permintaan kami. Ni apa yang dinyatakan lah. Komitmen kami sebagai warga korporat yang bertanggungjawab adalah untuk menjamin aktiviti perniagaan automotif dijalankan tanpa pula ansur dalam kualiti. Pihak syarikat komited untuk memberikan produk dan perkhidmatan berkualiti. Kami berusaha untuk kecemerlangan, bertekad untuk menawarkan produk dan kriteria yang ditetapkan. Dalam merealisasikan kualiti, pihak kami akan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan, memenuhi tata cara semua peraturan dan perundangan, menambah baik kualiti proses produk dan perkhidmatan kami secara berterusan, meningkatkan budaya kecemerlangan kualiti di kalangan semua pihak yang
berkaitan dengan syarikat. Ini semua apa yang ada di dalam polisi lah. Yang intipatinya komitmen terhadap kualiti kerja dan pematuhan, fokus kepada keperluan pelanggan, kenaan, perkenaan pada budaya kualiti dan kelestarian tertakluk kepada semua anggota syarikat. Ini adalah contoh polisi syarikat. Okey, pematuhan dalaman adalah asas kepada operasi yang sistematik. Reputasi syarikat akan terjaga disebabkan oleh operasi yang sistematik dan mantap. Kemudian, pada masa yang sama, keselamatan dan tanggungjawab sosial dapat dijalankan dengan berhemah. Polisi syarikat menjamin arah tuju, budaya kerja dan pematuhan organisasi. Sekian. Terima kasih.